Assalamualaikum geng. Hari ni aku tu mancing lagi. Pas malam air hujan malam. Tengok air dia. Oh, memang cantik lah. Kalau hujan mesti air cantik. Hari ni nak target ikan sebarau ataupun ikan lampang. Okey. Ada video, ada strike. Tak ada strike pun kita kasih video geng. Okey, untuk setup aku macam biasa aku pakai casking Valley Eagle Pro. Yang ni memang sedap untuk main game dua ringan. Rod aku pakai daripada jenama Zeflik nama dia. Yang ni 5 kaki, spek UL, rod ultralight tapi spek UL. Aduh, ada air dalam ni. Untuk pengetahuan korang, dalam rod ni jangan bagi ada air. Nanti rod korang akan rosak. Dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi berkulat kalau ada air kat dalam ni. Aku baru perasan ni ada air ni. Macam mana ada boleh masuk air? Kalau dia berkulat, dia akan rosak lah rod ni. Okay, jom casting dulu.